I see. Meow 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 meow. Selamat datang ke channel ini. Hari ini saya akan membawa anda berjalan-jalan di Sungai Amazon. Target video kita untuk kali ini adalah memancing udang, iaitu jenggo, dengan menaiki bot yang berada di jeti ini. Beginilah keadaannya di waktu pagi di kawasan ini. Dan kami pun meluncur berdua untuk mencari spesies jenggo. Sampai di spot pertama, kita mencari cara untuk parking. Walaupun belum lagi pakar dalam memaking bot, masih lagi tiada lesen, gagal. Kami berdua lebih memilih santai daripada tergesa-gesa. Ini untuk keselamatan kami berdua. Udang kecil pertama sudah pun didaratkan. Dan lihatlah udang yang kedua, adakah dapat dinaikkan? Mari kita lihat. Walaupun saiz Maggi. Biasanya kalau baru parking terus dapat. Biasanya kalau tak dapat boleh kabur cepat-cepat. Dan kali ni partner aku pula menarik udang yang bersaiz Maggi lagi. Ini memang kawasan dia, ya. Memang target dia Maggi lagi. Tak hampa membuang masa, dia lagi. Masih lagi Maggi. Spot ni memang begitu. Katanya buat-buat lauk. Saya pun tak nak kalah. Dan lihatlah apa yang saya naikkan dan saya seretkan. Ternyata udang Maggi. Kami berbalas strike. Saya dia. Kami masih lagi di mata yang sama. 3 sama. Dan kali ni lebih gangster, ya. Wah, ini barulah jenggo yang kita cari-cari pada trip kali ini. Muka ada senyum. Kita pun bertukar spot ke lebih dalam lagi. Dan dia adalah orang pertama yang mendapatkan udang di spot ini. Tanpa lengah, kita berbalas semula dengan menarik udang yang sama dan saiz yang sama. Keadaan suhu ketika ini semakin memanas. Semakin memanas dan lagi panas bila tengok orang strike. Yang ini berpindah spot lagi, ya. Spot tadi air dia agak deras. Sebab nak memancing udang memang rajin bertukar spot, rajin tengok umpan, rajin angkat. Kalau bergasak tak rasa penat. Kami bertukar lagi. Dan tiba-tiba kami menjumpa feri di sungai. Ketika kami hendak pulang balik ke jeti. Dan ini hasilnya kami sedang prepare sebelum masuk ke kawasan jeti. Walaupun tak banyak, kita kena sentiasa bersyukur dengan nikmat yang ada. Keadaan semakin gelap dan kami jumpa pelbagai jenis rakit di kawasan ini. Di bawah jembatan pun ada orang mancing. Di atas jembatan pun ada orang mancing. Jadi kita naik bot tak mengganggu yang lain. Harap-haraplah. Ini cubaan memaking di kawasan jeti. Masih pening, tak tahu nak parking mana. Bot yang lain sedang beroperasi di malam hari. Kami main day shift saja. Kata owner bot, malam lebih bergasak. Mungkin
sebab cuaca sejuk mungkin. Tapi yang pasti rezeki tu kita tak tahu datang banyak ataupun sedikit. Yang kita tahu rezeki itu ada. Bot sudah selamat pun parking, dan kami melihat hasil orang lain begitu bergasak je. Kami tak pandai mancing, yang lain pandai mancing. Inilah owner dia. Kalau nak bot, Roger.